Alright. Kalau macam benda tu macam memang viral tapi merepek, contoh macam sekarang ni, sampai sekarang ni aku tak faham apa, Labubu tu. Labubu. Anak aku pun tahu Kau kot tahu tak Labubu. Labubu tu apa? Mana Labubu yang tak tahu tu? Oh my Pun god. aku pun tak tahu tu. Benda tu. Anak aku duk ulang Labubu. Bukan anak Tak cukup viral lah tu. Cukup terlebih viral. Bini aku pun nyanyi. Aku tak mula-mula aku tak tahu apa benda ni kan. Tapi dia keep on nyanyi lah. Oh, ni ke Labubu ni. Labubu tu sebenarnya dia is just a vinyl doll, designer doll. Design doll lah macam Tokidoki apa semua tu lah. Tapi disebabkan ada satu K-pop artis ni, dia macam dia ada letak satu kali dekat dia punya dekat X ke apa entah. Tak ingat, dia kata dia suka benda ni. Terus meletup. Terus semua orang tergila-gilakan sampai harga Labubu doll tu beratus-ratus ribu. Ratus ribu? Ni. Okay. Guys, aku dah jumpa sekejap aku share.